Syah, inilah KL. Dunia kami. Ibu dengan Misha tak mau balik lagi. Ayah dah nak balik peralih dah ni. Ternyata bak kata ibu, ketenangan kita berbeza. Ada beredang. Alah, redang lah baru betul healing. Tetap mana yang berombok? Ha? Sini tak berombok. Sana tu berombok. Awak, tenang bo. Kita pergi dengar. Ombok bukan dengar nak cerita. Kalau takut di bandai ombok, jangan berombok di tepi pantai. Tapi saya tak takut. Takut. Misha nak main ayak kok? Ke nak duduk dengan ibu? Pemanom tak boleh. Kolam ada ayak. Bunyi pun. Hai Bu. Hai Misha. Bisa. Jadi kita nak pergi ke KLCC. Ibu tak mau pergi Phuket, ibu tahu. Syah. Syah. Oh, kat mana ni Syah? Asyik tengok kat skrin. Wah. Piranha Tank. Syah, tengok ada tengkorak dalam tu. Danger. Dia memang duduk macam tu. Seronok lah. Syah nak tengok ikan ke? Tengok fish. Tengok fish. Bluk, bluk, bluk. Tu ada belangkas. Booking ada yang nak booking. Ni ada apa? Tu Syah. Belangkas. Wah, tu ada shark kecil. Oh, tu shark tengok tu. Belangkas. Kau berenang macam tu. Dia pernah terbalik. Tu ada shark kecil. Please make sure to turn off your camera flash as your camera flash could be harmful to our animal eyesight. Buat kenapa? To the animal eyesight of the creature's eyesight. And for the swimming the stroller or any personal Kena tolong dia please do not terbalikkan. leave your stroller or any personal belongings at any station. And also the usage of tripod and monopod is not allowed in Angkor LCC. So for information right now at the Jeepur of the Pangkas Kubera, when you try to touch our marine creature inside this tree open pool. So the Ini adalah gene pool. Dekat gene pool ni kita boleh pegang ikan. Pegang yang ni lah di tengah baru. Oh. Oh. Kau pernah pegang tu mana? Mana? Ni. Jerung bintik. Sekali lagi ibu nak pegang ni pula. Rasa macam ikan. Kita boleh pegang tapi dengan 2 jari saja. Tak payahlah belangkas tu. Starfish dulu. Sebelum anda meneruskan perjalanan, saya ingatkan jika anda ingin mengambil ataupun melakukan video, sila pastikan anda telah mematikan lampu flash anda. Isha tak boleh lah. Lampu berbahaya untuk menangkap haiwan-haiwan yang berada di Angkor LCC. Dan kepada yang membawa Semua ni boleh pegang lah. Semua ni boleh pegang. Ini video tu. Syah, tengok ibu nak pegang starfish. Oh, gerak. Basah. Gerak. Oh, ada yang lekat kat situ. Oh, ya. Tu belangkas nak keluar tu. Tak dia lompat. Saya tak mahu. Ayah dah pegang shark, Syah. Syah, cantik tak sini? Bukan tengok orang tengok tu ikan. Hai, tengok orang apa tengok ikan. Tu nampak
Nampak tu ikan banyak. Jangan ketuk. No. It's a tiger fish. Fish. See, it has stripes like. Yes. Macam cabai. Wait, I'm taking a video. Come, we take a picture. Picture? Udang. Comel, udang tu ada rumah. Mana rumah? Udang pun ada rumah guys. Ni pun cantik ikan lah. Chili. Jangan. Hati-hati Misha, hati-hati. Mai ibu pegang Syah. Kalau yang nak pegang. Hai. Misha hai kat siapa? I love you. Syah hai kat otter. Syah hai kat siapa? Tu. Hai. Hai, macam mana hai? Syah hai. Hai. Misha takut ke? Jangan ketuk. Dia tak bagi ketuk ni. No. Misha, tak mau ketuk, tak mau. Kata hai. Hai otter. Hello. I love you. Macam ni. Hai, tak mau ketuk. Sudah. Oh, dia buta. Dia bukan tengok guna mata. Baca hari sikit. Oh, patut buat macam dalam cave. Dia memang tidak hitam. Apa? Oh, ulang. Yes, it's great. Syah. Ada turtle Syah. There's a lungfish. Turtle. Ada eel. Bearded dragon. Dia tengok show. Ni ibu takut tapi ibu rakam ibu tak tengok. Rakam I tak tahu macam mana nak kat mana tak mati. Tak ya, tunjuk yang ni kan. Saya tengok ni. Oh, atas ni terbuka. Dia nak bagi wang. Tengok ni, panas. Jangan Sebahagian buka dia saja. Okey, kita akan jumpa dekat. burun. Tu Syak, nampak tak tu? Tu. Nampak macam daun. Ada 2 ekor. Tapi sebenarnya bukan. 2 ekor. 2, atas bawah. Bawah. Atas tu betul kan? Bawah betul-betul daun tu juga. 2 ekor. Tak nampak. Hai. Hai. Ni kau pula. Red eye crocodile skin. Skin dia merah betul-betul. Mana? Belakang. Wah, Syak, tengok tu. Krokodil. Kejap ya, saya baru nak test kamera baru saya. Oh, tu. So, right. Syak nampak tak tu? Tu belakang tu dia gerak. Betul satu lagi kat atas. Oh, tu. Dia tengok Syak. Dia Syak. Hantar dia macam kartun. Oh, sini. Oh, ni. Ulat bonggok. Giant ulat bonggok. Tu, Syak. Tu. Kenapa dia tak fokus? Oh, jatuh. Oh, Sang. loh, ya kan daun. Misha okey? Misha tak minat dia. Syak nak jumpa. Oh, Nemo Syak. Nemo is clownfish. Finding Nemo. Dory. Oh, macam kau ada punya ni. Oh, benar rumah dia. Mana? Look and see animal. That's a coral. That's a coral. Macam ikut sini. Yeah, this is a coral. It's all coral. It's coral reef. Okay. Beautiful, no? Eh, Misha tengok ni. dia pakai
pakai lip plumper Syah. Fish. Oh, macam muka dia tu yang sesuai lah bunyi blub blub blub. Lion fish. Misha kan suka lion. Syah, lion opens wide and lets out a Dah. Dia sebut. ya. Tu lion fish. Lion sampai wide yang let out dah. Jangan ketuk ya. Starfish tu cantik tak? Warna merah. Warna red tu starfish tu. Oh tu. Dekat atas bumbung. Besar kau yang kecil. Macam alien. Macam ada tanduk. Nisha tengok apa? Nak buka kasut lah. Tu. Kaki dia gini. Ada orang tengah ada masalah pun. Sensori lah awak. Orang bagi ni nak asal. Itu dalam tu ada tu. Cantik kan ni? Wih, behok. Ada maya. Look dia seksi guys. Ada orang lagi masalah. Ada masalah lagi. Dia geli sebelah kasut. Siapa sebelah? Jangan ketuk ya. Starfish. Patrick Star. Cantik dia. Kenapa yang rasa macam warna dia tak baik? Ni Masya. So many fish. Oh Syah, banyaknya fish. Lantai ke bawah. Betul, aquarium. Mak yang lama tu saya ada ikan ni dah besar mana? Dulu besar mana? Oh Syah, besarnya tu. Tengok tu. Oh tu. Buka mulut. Oh. Oh. Tengok Syah, besar. Tu belakang tu lagi besar. Syah, tu tengok tadi tu. Tu akuarium berdiri tu. Tu Syah tengok atas tu. Tinggi tak tadi dia tengok? Oh, ni fish apa ni Syah? Oh. Ibu ada posing yang sama macam ni. Oh, tinggi. Syah, besar. Tu Syah. Tu. Syah ni. Tu. Oh, big fish. Besar gila. Syah, besar. Ikan bengkok bukan ni. Ha? Antara yang main dia tu tapi ikan tu macam tak gerak. Stay je kat dalam tu. Sedih je. Food web Syah. Nanti Misha belajar. Dia ada food chain.
Dan footwear, food chain dia satu je. Footwear banyak campur. Dan malam kita buat food chain. Dekat Hong. Ni dulu Tok Wan ada bela lah Syok ikan kelisa. Ibu boleh rawat dia tak dalam telan ekor ikan tu. Dia kena tahu ibu. Lepas tu tengok tinggi. Syok tu hermit crab. Ni tu. Tu. Bukan jari ibu. Ha nampak. Tu crab. Crab yang jalan slow. Macam tak nampak. Nampak dah crab. Yang banika pun tak apa dia banika. Banyak lain. Tak tahu dia dalam bahasa kita apa. Tu 2000 tak ya. Oh lemak hak ni. Jangan celuk. Ni ingat macam kat hotel mari kolam tu. Buat goreng. Nasyana. Lobster. Mak. Mak dah tangan aku. Kolam kan. Kau kita orang 2 kali. Misha jangan terkejut. Jangan Syah. Ibu tak boleh bonang dia kata. Lawan. Kawan kalau si Bayoki. Nak tengok racing show lah. Kita boleh naik ni Syah. Kejap. Ha? Oh. Kat atas pun ada fish. Tak ya. Syah. Ni Syah. Oh. Sampai Syah. Bas Nemo pergi sekolah. Subhanallah. Besar dulu yang tu tak sebesar ni. Hai Bu. Hai Misha ya. Awak Hai. Yo fish banyak. Oh tu Syah. kita duduk lama sikit dalam ni. Oh tu. Ni ada shark. Itu dia depan ibu. Siapa? Shark dah. Muka dia macam tak syak. Oh tu ayah nak dia berenang kat atas. Jom. Oh tu Syah. Tu Syah. Misha tak tengok. Hai Bu. Kenapa bunyi macam tu? Nak biar. Janganlah. You have fun? Are you having fun? Look at the shark. Tu shark put sand tiger shark. Sebab tu dia duduk kat sand. Dan dia shark. Hai ikan. Tu bas Nemo shark. Oh ni mesti ikan yang duk sibuk lepas tu kena tangkap tu. Swim down. Just Ataupun yang Dory botoh dia tanya ada nampak tak ni? Oh marah. Saya suka. Ni tengok dia macam ada tanduk. Unicorn ke? Tengok belah sana pula. Oh dia main. Oh, kalau tengok video ni nampak macam magical gitu. Yo. Oh, dia gini mata kita Syah. Ni dia bukan senyum. Ada senyum. Ha. Senyum. Jom. Dia bila dia punya show. Tengok gigi dia tajam Syah. Oh ni lah yang kena sumpah hai tu. Ikan yang disumpah. Bukan ikan ni sumpah. Oh Syah, disumpah. Lepas tu tak dia jadi anak belakang. Banyak Syah. Penyu. Misha, tengok ibu nama. Bukannya anak yang tadi. Hello and welcome to our underwater tunnel that is also known as the Living Ocean Area. Please be reminded that flash from your capturing Kita nampak yang devices is not allowed kecil-kecil inside the tunnel.
Strollers and wheelchairs Dia will tak go makan from the ikan left lain. side of the tunnel. Dia tak gaduh nak The makan rest ikan will lain. stand on the percolator on the right side. Do not sit down on it. Please Oh, do not stingray ni open the glass. kecil. Please take care of your personal belongings and never Oh, ni leave it macam inside lain of the sikit tunnel rupanya. space. Do not eat or drink during Creepy your dok time ni macam inside ghost. the tunnel. Ensure that your family Misha macam cool je kita macam tak sanggup. Many of our staff ada tu, ada orang. need assistance. Oh, Ni bukan fish. Ni orang. dia buat apa? Yang cuci koral. Have a good day, everyone. Creepy tu, tapi dia kenyang dah. Oh. Tu ada fish. Saya. Restaurants, to me, they're dangerous in general. The whole thing. Tu tengok lagi Syah. Oh, baju. Tak. Ibu tinggal stroller. Interesting the way they move. I didn't realize how there's like a Isha happy. Ui, seronok betul lah. Dia bime di kepala Syong. Ui. Ayah tengah melayani Misha. His princess. So ibu tengah me time seorang-seorang. Memang impian ibu. Ibu dah berapa kali mah? Ni kali keempat ke kelima tah. looks like a brain. Saya as long as boleh jejak tanah, saya akan suka laut. Tapi bila kat laut betul, saya tak boleh jejak tanah, saya kena berenang, saya jadi panik. Betul lah. Lepas tu saya prefer aquarium. Kita boleh pijak tanah. Laut di atas. Which one? Syah. Ibu rasa Syah tak kenal lagi dah betul. Area Masuk. KLCC is a place of visit today. Have a good day, everyone. Ada shark. Ayah naik tarik. Baik-baik. Pegang dia punya. Ellie dia tengok. Dia baik. Awak, saya bukan suruh awak mengorak ayah. Sayang ayah, sayang. Sayang. Kenapa fish? Dia buat macam tu. Tu Syah. Lajunya dia berenang. Tengok tu oksigen tank. Tapi I record kau ni sayang. I tak record horizontal. You buat benda tu. Ini tu. Syah. Wih, depan belakang. Dia sibuk dengan buat ayah dia. Saya hati-hati. Bye-bye. Seronok orangnya. Are you excited? Saya ingat abang. Orang yang pada ayah besar belum. Hey. Wih, ni ekor dia panjang. Bukan ekor, orang panggil apa? Ni Syah tu. Sting kan? Panjang gila. Syak dah lalu. Tu Syah. Sana lagu jom. Tak tahu ada lagu kan?
Ngantuk. Ni pasal apa ni? Dia kata nak tengok sampai baring. Ngantuk Underwater tunnel that is also known as our marine creature at this area. So ladies and gentlemen, before that I would like to introduce myself. My name is Sarah and I will be a commentator for this feeding station. So ladies and gentlemen, you can see actually inside the black bucket contain food such as mackerel, squid and a salmon, and our divers on the right side bring another vegetable for our sea turtle. So look at the middle of this main area or our aquatic area. Our divers are swimming together with our mesa, which is our lepery, and we have our giant blush Frenchery, and look at that, another mesa here, which is our sand tiger shark. So Wah, makan aiskrim. Nah, saya makan aiskrim Syah. Makan tengok ayam, makan tengok ayam. Ayam makan kau. Boleh makan. Saya cabut tu ombek. Seronok. Tadi teriak dengan tu. Ni boleh ya? Oh, ada bidak. Risau tak ada. Standard. Nampak LRT? Wow, hi Misha. Do you like this place? Wah, ya suka sebab ada sofa. Dia dekat dengan Riverfly kot. Oh, luar bilik dia. Okey. Oh, katil dia akhirnya Syah. Ini besar gila. Oh, ya. Oh. Hai ni boy. Hai. Awak nak duduk tepi celah-celah tu? Kat hujung tu layan. Ha? Oh ni sembuh. Oh tu kata dia. Oh, tu Misha LRT. Misha, kenapa nak kena bicara tu? Stop semua. Ambil video dia. Tu, tengok lah rakan-rakan. Apa yang dia sedang buat? Ayah boleh minta orang. Ni. Ha, dah lalu. Apa tu lalu gitu? Ha. Alah, jangan je bisa jalan. Memang nak belajar berjalan dekat KL. Oh. Seronok. Hai. Ya, Fani. Bijak. Hai. Harus di distract je anak. Bawa buku, bawa ni. Itu pun yang paling distract adalah dia suka tengok orang. Sementara ibu pergi ambil makanan. Kejap je. Main-main ni dulu. Ni apa? Ha. Ni, nak E. Elephant. Elephant has a trunk. Ha. Elephant trunk make a trumpet sound. Macam mana? Nyam lagi. Nampak. Ni kemarin dia tidur pukul 6 kemarin, tak ada makan nasi, tak ada makan apa, minum susu saja. Mangkit pukul 11 susu lagi, mangkit pukul 4 susu lagi. Pagi ni ketahuan lah cari nasi. Mana Syana? Kasih dia mak. How do you like the nasi lemak? Klik tu kena cut. Always love a hotel when you have the automatic coffee machine.
Roti lemak. Ni apa? Oh, ada roti canai. Roti canai Pak Cenari. This one chicken curry. We have cheese here. Quite a tight cheese. I love it. Fruit sandwich. Kosong. Crispy. What the bread? Baguettes. Ayam tak apa nak telur putih ke? Okey nah nasi. Oh. Nah ni bubur nasi sini. Oh, nak sudu. Nak duduk. Tadi ibu letak tu. Aku tu cari sudu. Boleh tak nasi kena makan dengan sudu. Kan ni tak? Cream cheese. Cream cheese. Ni cream cheese lah. Bukan lah. Asal dia cream cheese. Oh. Ada pendek. Ini masing. Oh ni. Tak ni. Dia masing yang Masih lemuk. maksudnya Gouda cheese. Masing. Ya masih. Rasa dia kena bau sikit. Tapi sebenarnya nak buat ni nanti. Apa nama dia? Putih. Oh, tu. So, bawa tu puluh dah stres. Nak bagi anak ralik sana. Cara-cara nak bagi anak ralik. Letak ais dalam. Bagi dia main ais. Adik. Nak minta ais baru dia dah. Besar ni mak kita tengok lah. Tak sejuk ke dia? Boleh masuk ACT. Oh, emang lah. Dapat takak. Maling sejuk. Dia relax lah. Besar. Kasih. Syah duduk ke siapa tu Syah? Birthday dah hari guru lah sekali. Baru main kau udah pergi ceras. Dia tengah clearance stop. Kau beli tiket kau tak beli satu beli. Dia video kalau tu. Mak niat lah semua mesti kita tahun ni mak akan bagi drop off kat anak. Memang saya duduk main. Memang saya duduk main sini kan. Oh, itu sedap. Ni kawan tu sampai kenal dah situ shopping. Saya ikut. Adik. Dia buka awal kot 10 orang. Ikut lewat lah. Misal. Okay. Allah satu. Dia western betul dia bos juga nasi-nasi dia. InsyaAllah. Ayam su ada apa? Dah ada makanan tak? Ini ada Zain dan Malang yang menunggu keputusan nak balik ke tidak. Pernah lah pilih dia. Kami dia Kalau boleh balik, dia kata balik haji ni mungkin balik semuanya. Terus. Tak pernah nampak you nak pergi. Tapi lagi dia kata baru dapat rumah. Quarters tolak. Tolak tu apa? Dapat dah kotak ni. memang kan orang. Masuk lagi. Dah. Tak tahu. Biasa. Teriak itu biasa. Ginilah papa.
Apa kat awal ada pasal ni? Syah. Pasal anak kecil. Haji nak kawan dengan Zain. Bimbang dia duduk dia selama. Zain teriak lah Misha. Apa ni Muiz? Kenal ada Cikgu Syazwani? Cikgu Syazwani sekolah kan? Cikgu Syazwani sampai Mac. dia tak Mac kan? Kau dia tak saja lain apa ni? Dia tak Mac. Kalau dia high school dia ajak BM. Oh, okey. Oh, dia kenal Muiz. Hari tu ni kan masa Akikoh Azin ni kan? Kadang dia berbual dalam masa status. Lepas tu dia PM. Dia kata kenal ke Cikgu Muiz? Kita kenal lah. Adik kepada Anita. Kata lah, satu sekolah lah. Sekolah staff. Macam nak kat awal kenal kan? Dia dulu ajak Mac. Kata siapa dulu Mac? Dia BM dia sejarah. Hai. Macam nak kawan dengan Zain. Lapar ke? Kau ada yang jumpa kat awal. Ada yang kesian buat kat awal. Katakan sesuatu. Misha ajak Zain cakap. Siapa nama Misha katanya? Macam mana? Siapa nama Misha katanya? Oh memang kalau ayah cakap. Macam tu Zain. Siapa nama Zain katanya? Saya. Boleh. Misha, Lion open wide and let's hug her. Misha, Lion open wide and let's hug her. Sedap sos kat awal. Nak buat Dia tulis apa tu? No ni more. Duduk jamuan Dan kan. Jadi terus masuk dulu. Mau nak buat. Mau kan mau. Apa pergi tak ni lah. Abang. Banyak ah. Tahu dah sekarang naik kan? Elektrik naik oh. Misha, how are Kilo you? tak seribu. Are you okay? Okey lah. Kan dia kata sebab Very good. tak saya. Very good. Dia beli tak tahu daripada Cina ke apa ke, dia beli hak yang alat letak tu jimat karan dia kata. Jangan percaya. Bukan satu, tiga. Syamil. Satu letak kat depan, satu letak kat dapur, satu letak dekat ruang tamu. Dia paling dekat dengan box meter tu lagi jimat. Dia bohong kawan yang saya. Kalau lagi dekat dengan dengan kotak main box tu lagi jimat. Kata kat Wan dia lekat ke video. Jangan orang yang begini. Wah ni boleh edit. Semua Syamil pasal mau influence kata berkesan. Mak Jamil tu pun boleh tahan. Lepas tu ubat-ubat semua dia kuat. Tak kata mau ni kau. Siko, siko empat kan kata dia sampai hantuk ni sekali. Abah tak terlibat lagi benda macam tu. Tapi setakat kena scam dengan tanah tu biasa. Tahu. Dia pergi tanah dengan paman. Dengan paman. Dia kumpul tu kan. Kena kok tidur itu kena ibu tu. Siapa yang? Kan kat trap mak. Orang jual. Orang tengah ke apa? Orang tengah ke apa? Apa dia tukar meter kan yang Bayar tidur itu nanti dapat tanah harga mesti orang dia ambil pening. Anak saya tu ni duk Pacu pun nama aku tengok macam mana dia jadi bicara dia. Nama dah. anak tu duk kilo bakui. Sama orang yang sebelum harga. Lepas tu paman yang beli banyak kena orang Oh dah ada. Paman beli ke apa? paman lah yang beli. Paman beli RM100,000. Abah yang tak Tapi dia ikut terpengaruh. Aku tengok orang macam mana seorang cikgu, dia orang lagi bersyarah pening. Siapa yang jual? Yang jual tak tahu dah. Lebih lama. Facebook lah. Dah. Dia macam tak tahulah scammer. Ni lekat ni abah dengar abah kan. Tolong dengar apa? Tolong dengar. Lah ni era pemodenan. Semua dah cuba. Tahu lama lagi tapi apa? Duit banyak dah. Dah cari pun lagi. Pink sandak satu pun dah. Duit dia ambil kau beli kat war tu. Sedap pak dia. Sedap. Ya, lagi. Tak tahu. Dia duk balik. Pasal ni dengan balik. Ayah bawa balik. Makan model. Makan daging lah. Nah.